Ustaz MRSM amat kagum dengan Amsyah punya cara bacaan. Okey, nama saya Hairunisa binti Muhammad Yatim. Sekarang ni anak saya Ahmad Zaid Aish berada di cawangan Hatimulia Taman Melawati. Kakak dengan abang dia Hatimulia Wangsa Maju. Setakat ni 3 dan bakal menyusul adik dia. Saya dengan husband saya memang percaya pada Hatimulia punya sistem pendidikan kepada anak-anak saya, sebab memang daripada anak saya yang sulung Ahmad Zaid Amsyah sekarang ni dah melanjutkan pelajaran di MRSM Ulul Albab, MRSM untuk hafaz Quran. So Ustaz di MRSM amat kagum dengan Amsyah punya cara bacaan. Bila saya berjumpa dengan ustaz dia, so ustaz dia tempat Amsyah belajar tu memang baguslah dia punya untuk akademik dan dia punya dari segi hafazan. Amsyah dengan Adina alhamdulillah UPKK dapat 8A kedua-duanya dan juga UPSRA dua-dua pun mumtaz. So saya pun berharap anak saya yang nombor 3 Ahmad Zaid Aish untuk UPKK akan menjejak samalah macam abang dan kakak dia hasil tunjuk ajar ustazah ustaz di Hatimulia.